Sebab tu Khawarij adalah satu puak yang Nabi kata idza laqitumuhum faqtulu. Jika hampa jumpa Khawarij, bunuh, kata Nabi. Siapa Khawarij? Khawarij, tuan-tuan, semangat hebat, muka tu dia yang mata turun, semalam-malam ibadat hebat, siang menghunuskan pedang. Kata Khawarij, siapa buat dosa menjadi kafir. Buat dosa jadi kafir. Artinya puak-puak Khawarij tak buat dosa. Pasal dia kata buat dosa jadi kafir. Dia membunuh sesiapa yang dia anggap buat dosa. Dia membunuh, memerangi tentera Ali. Dia memerangi tentera Muawiyah. Dia memerangi Amr bin As. Karena dia kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Ali tak hukum dengan hukum Allah, Muawiyah tak hukum dengan hukum Allah, Amr bin As tak hukum dengan Allah. Hukum Allah tu menurut yang Khawarij fahamlah. Maka dia perang. Nabi kata, kalau kamu jumpa Khawarij, kamu bunuh dia. Patutnya tak bunuh orang Khawarij kuat ibadat. Tak. Pasal dia punya pemikiran, dia ekstremis. Siapa hak tak mau sama dengan mazhab kita, kita kena bunuh dia. Siapa yang tak mau dengan puak kita, kita kena bunuh dia. Dia adalah musuh Allah. Maka berperanglah Khawarij dalam sejarah. Matilah yang terbunuh. Termasuklah mereka telah membunuh Ali bin Abi Talib. Mereka telah menikam Amr bin As, yang selamat sama Muawiyah. Tapi Amr bin As pun selamat. Mereka percubaan mereka nak bunuh tiga-tiga, tapi Ali yang kena. Ali yang kena akhir. Bagi mereka semua tak boleh pakai pokok ni.